Aku perlukan bantuan korang. Tolong ambil balik kereta aku kat balai. Ini kerja gila lah, Pa. Kalau kita buat, silap hari bulan, kita yang masuk lokap. Kau sembang apa ni? Kau takut? Kalau kau takut, kau balik rumah, kau jaga lembu, kau bagi lembu kau makan cukup-cukup. Kau tak ikut. Nak buat kerja ni, kena plan betul-betul tau. Silat sikit, makan diri, bos. Kau tak payahlah nak ajar aku. Okey, aku ikut. Abdul Mustafa. Kepala acik kau, Abdul Mustafa. Sejak bila nama aku ada Abdul? Aku ada info menarik nak bagi tahu ni. Apa dia? Tu Datuk Mazlan tu, dia akan buat event race minggu ni. Kau join tak? Kau dapat mana info ni? Aku dengar sendirilah dia cakap tadi kat City 2. Siapa je yang join? Yang tu aku tak pasti, tapi aku rasa budak Rosli 46 tu dia join. Rosli 46 Mana kau tahu dia join? Aku tak tahu tapi aku boleh rasa. Sebab hadiah dia bukan kaleng-kaleng, Mat. Track mana dia guna? Track tu. Track tu Okeylah, jom semua. Ikut aku pergi balai. Kenapa dengan kereta tu, Din? Kalau boleh, Pak Mail upgrade lah kereta tu. Sebab tak tahulah, saya kurang puas hati lah dengan kelajuan kereta tu, Pak Mail. Kau nak laju mana lagi, Din? Itu je limit kereta tu. Kelajuan tahap tu je dia mampu. Kalau kau upgrade lagi, takut enjin dia pecah, Din. Takkan saya nak guna kereta tu, Pak Mail. Saya ada race kat track minggu depan. Kau kena yakin, kau kena percaya, Din. Dulu kereta tu berapa kali champion masa ayah kau pakai? Dulu lah, Pak Mail. Dulu tu tahun berapa? Sekarang ni 2023, Pak Mail. Diorang tak pakai dah kereta ni. Saya seorang je yang pakai. Diorang semua pakai supercharge, Pak Mail. Kalau kereta saya tu masih lagi pakai kereta, silap-silap, starting pun saya tak boleh nampak kereta diorang, Pak Mail. Kau silap, Din. Kau terlalu pandang rendah kat kereta peninggalan ayah kau. Sebetulnya semua tu bergantung kepada joki, Din. Joki power, kereta faster. Okeylah, Pak Mail. Saya akan cuba buat yang terbaik. Jom Din, teman saya jap tukar tayar kat DZ. Jap saya nak tukar baju jap. Baju saya basah lah. Pak Mail, saya pinjam kereta Pak Mail dulu. Nanti kalau kereta saya siap, saya pulang kereta Pak Mail. Pakailah. Okeylah. Terima kasih, Pak Mail. Nampak gayanya Din akan turun race. Kau join ke race tu? Aku nak join race tu. Lambat lagi. Takut kalah lah tu, kereta slow. Acik kau. Okay, Jaf. Kau bagi tahu budak-budak yang join race ni, kita confirm guna track ni. Baik, Datuk. Nak try ya? Kamu yakin ke kamu boleh menang? Tak ada dah yakin menang. Tapi kalau nak merasa makan asap, boleh dicuba. Jangan terlalu yakin dan jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Takut kau jatuh, kau akan sakit. Ayah, cish. Traffic light hijau, kita gerak. Okay. Tumpang tanya tuan, kat sini ada tak nama tahanan yang bernama Jo? Tu siapa, Encik? Boleh bagi nama penuh tak? Johari bin John Labu. Nama tu tak ada lah, Encik.
Alah, ceklah dulu tuan, mana tahu ada. Memang tak ada, Encik. Kita memang tahu nama-nama tahanan yang ada dekat sini. Oh, ya ke? Tak apalah kalau macam tu. Cepat sikit, Man. Cepat sikit buat kerja. Sabar, tengah buat ni. Kau jangan memekak, boleh tak? Towing dah sampai dah tu. Cepat sikit. Sabar. Sikit lagi. Nampak pun. Cepat. Betul. Mantap. Ini baru kerja. Gerak. Macam kereta Lia. Hei, Lia, lama tak nampak. Aku ada je. Kau tu yang lama tak nampak. Pergi mana? Hai, aku pula. Zul, kau tolong tukar tayar kereta aku. Kau nak tukar tayar jenama apa? Jenama aku tak kisah. Yang penting sesuai untuk jalan trek. Okey, boleh. Petang sikit kalau dah siap call aku. Aku nak tua ajak. Hei, bayar lu. Alah, nanti aku bayar lah. Kecoh lah Mamat ni. Macam kenal lah budak lelaki tu. Bukan Nona Rosli 46 ke budak? Are you ready? Confirm aku menang race kali ni. Din, aku rasa kalau kau nak turun race ni, kau kena guna Rosli 46 lah, Din. Kenapa? Sebab kereta ni tak cukup power untuk race kali ni, Din. Kau kena guna Rosli 46 kau balik. Kau cakap apa ni, Syah? Aku yakin lah kereta ni boleh menang lah dekat track ni. Ya, aku tahu dengan kemampuan kau. Kau boleh menang dekat track ni. Tapi, kau tak boleh menang lawan Stopa. Kereta dia jauh lagi power daripada kereta kau. Kali ni, kau kena dengar cakap aku, Din. Menang kalah itu bergantung atas joki, Syah. Kau jangan risau lah, aku boleh handle lah kalau setakat track ni. Kau terlalu yakin, Din. Dan aku tahu, kau takkan menang tanpa Rosli 46. Kau merepek apa ni? Syah! Tak habis-habis aku mimpi pasal Macha. Adakah ini petanda? Stop kereta tu. Jangan bagi lalu kat sini. Berhenti. Patah balik. Benda ni, kau ingat PKP ke? Nak patah balik. Aku nak lalu lah. Aku cakap patah balik lah. Kami polis. Ya ke polis? Tak ada rupa polis pun. Mana ada polis hitam? Patah balik. Okey. Bodoh punya orang. Berhenti. Haiya, apa ini masalah lah? Semua sila patah balik. Asal pula. Orang suruh patah balik tu, patah balik je lah. Alamak, korang ni kecoh lah. Korang ingat ni jalan bapak kau suka-suka nak tutup. Korang ni tak faham bahasa ke? Ke nak suruh aku cakap Tamil baru korang faham? Cakap lah. Aku ni polis. Iyalah tu polis. Jom lagi yang gelap. Sekarang ni jalan dah clear. Stand by. Ready? 3. Nanti kalau aku menang, payunglah sikit. 10% pun jadilah. Padahalnya ini track aku punya. 1. Go! Mampus kau. Dah cakap dah, mesti mampus Stopa ni menang punya. Jalan ni makanan dia lah. Tak
Buat macam mana? Kereta dia lagi padu lah daripada kereta dia yang dulu. Itulah silap track lah money, diorang money, guna money, track money, ni. money, money. Pandai yang kalah, bayar cepat. Bayar. Bayar separuh dulu boleh tak? Aku tak ada duit lah nak isi minyak sekejap lagi nak balik. Tak boleh, bayar. Nak ambil semua ni. Hai, GTR. Nak bayar duit race pun tak mampu. Duit? 7K kan? 10K lah, apa 7K pula? Nak ambil. Gurau sikit nak marah. Kau ni perempuan. Bagi duit. Navas, duit. Mantap. Bagi aku sikit, 20% pun okey lah. Untuk you, saya bagi 50%. Wah, Tapi thank you lah, bos. malam ni dating dengan I Boleh. Korang pandang apa? Tak puas hati? Sembang lah. Kalau nak repeat, korang kena setting balik kereta korang ni. Slow sangat lah. Assalamualaikum, Sam. Waalaikumsalam. Din, aku datang nak ambil kereta aku, Sam. Macam mana kereta tu? Okey tak? Okey je. Jomlah. Jom. Kat sini rupanya disimpan Rosli 46 tu. Lama. Aura dia lain macam. Lama dah kau berehat, Rosli. Kau tinggal tukar plug dengan minyak hitam je lah kereta ni. Hidup tak kereta ni, Zam? Hidup. Aku hari-hari panaskan enjin kereta ni. Terbaiklah, Zam. Kereta ni terlalu banyak kenangan dengan arwah Macha. Last hari tu pakai masa kita orang kerja dengan Jamal. Rosli 46. Aku kena bagi tahu Stopa pasal ni. Bila start race tu, Din? Minggu depan, hari Sabtu. Kau doakan aku menang, Sam, Aku sentiasa support dan doakan kau, Din. Semoga kau menang. Thank you, Syam. Jomlah bawa kereta ni keluar. Tepi sikit. Terbaiklah, Din. Semoga engkau berjaya, Din.